Halo semua, kembali lagi sebenarnya. Dan hari ni saya ada idea yang agak mantap sekali. Dan saya akan melawan buat video lah awesome. Dengan siapa? Saya akan lawan awesome bersama Mas Iznit pada 29 April. Nama selamat hello Mas Iznit pada 29 April. Sekarang ialah hari 28 April. Jadi saya akan buat idea, saya akan gaduh dengan Mas Iznit 29 April, iaitu hari esok, dalam perlawanan osong. Nama yo, selamat hello. Namaste. Okay, saya akan cakap dulu kenapa saya akan menang. Sekejap, tapi sebelum tu pastikan tekan butang like, subscribe dan tekan notification. Namaste. Okay, saya rasa saya akan menang. Bukan saya rasa, saya pasti saya akan menang berbanding Muaz pada hari esok. Sebab apa? Sebab saya yang rekod ni dahulu jadi mesti saya power nasi serangan awesome. Lepas tu kalau mungkin logik mengikut logik Muaz esok mesti akan menang kan. Tapi tak rasa lah, sebab mesti kamu akan kalah. Sebab kamu kamu akan lupa apa yang gerakan saya buat. Jadi Mas, pada hari esok kamu rasa kamu akan menang ke? Kenapa? Nampaknya begitu Baiklah, marilah kita gaduh. Kita gaduh awesome sebab saya tak cukup duit nak beli Beyblade. Tapi tak apalah, my awesome pun jadilah. Okay, kamu dah bersedia dah, Mani Mas? Okay, sekejap. Jadi sebelum tu kita akan warm up dahulu. Awesome. Okay, saya rasa saya dah mantap lah. Dah warm up lah. Saya rasa saya bersedia. Kamu dah bersedia belum? Pas ke butang like, subscribe dan tekan notification. Alright. Let's go. Kita mula. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Ayo hancurkan. Boom. Yo, let's go. 1-0. Mesti menang Let's go. Awesome. Aduh, saya guna kertas. Satu sama. Nampaknya gitu. Awesome. Yeah. Oh, sekejap. Nampaknya saya lupa pakai ni ke ni. Saya rasa ni lagi mantap sebab dia lagi okay, jadi 2 sama, 2-1. Let's go. Guna ni jangan guna ni sebab saya boleh dan tak ada siapa boleh halang. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Yeah, let's go. Kan saya dah kata dah, saya dah 3-1. Let's go. Apalah masih sedih esok dia kata dia apa boleh ingat apa gerakan lama, bukan ingat pun. Aduh lah. And none of y'all better than me. Okay. Okay, kamu dah bersedia belum? 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Damn. Ayo hancurkan. No. Ayo hancurkan. No. 3-2. Oh my. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. No. 3-3. Aduh, nak seri dah. Tekan butang like ya semua. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Damn. No, saya dah saya ketinggalan 1 point. No. Saya akan buat tekaan dalam terus lagi 2 game, saya akan menang 1 point.
3, 2, 1. Ayo. Ya, tak lepas. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Oi. Lama. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Yeah. Let's go. Yeah. 4. Apa ke Fofo? Platinum bro. NC. That's a no. So, Popo. I push the photo and let the Fofo. Hey. Shout out kepada Big L. Tak sedar, tak sangka kita dah seri. Biasanya boleh menang 4-0. Tapi macam mana boleh seri ni? Okay. Okay. Semoga saya menang. Kalau saya kalah, maknanya saya akan menang lah. Kamu rasa apa masa ni? Okay. Nampak begitu ya. Ni last battle. Namai sebetulnya saya nak shout out kepada Morningstar tanpa sebab. Shout out kepada Ahang tanpa sebab. Oh, dia ada buat lukisan kami. Okay. Dia ada buat lukisan Kameda Ichigo. Memang mantap tadi. Okay, masih Zenit 29 April. Kamu sampai bersedia perlawanan last battle. Okay. Patut like, subscribe, dan tekan notification. Okay. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Ayo hancurkan. Oi. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Oh no. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Woi, kenapa banyak seri ni? 3, 2, 1. Ayo hancurkan. No. Aduh, nampaknya saya sudah kalah. Touche. 4-5. Agak sengit juga perlawanan kita pada hari ini. Baiklah. Masih nak 29 April. Kamu ada apa-apa saja nak cakap? Agak mantap betul apa yang kamu cakap ni. Memang betul. Saya tak tahulah kamu ingat apa gerakan saya, tapi agak mantap juga. Okay, jadi itu sajalah. Pas petang, like, subscribe dan tekan notification. Saya tak sabar untuk untuk tengok kemenangan saya pada hari 29 April. Bye.